Program Mobile School memberi peluang kepada anak-anak program Perumahan Rakyat PPR yang keciciran akademik meneruskan kelangsungan pendidikan. Sejak dilaksanakan pada tahun 2019, program ini menumpukan kepada kanak-kanak yang tidak bersekolah. Pengerusi Yayasan Bina Kesejahteraan YB Care, Datin Dr. Hartini Osman berkata, peserta dipilih daripada golongan miskin dan B40 yang tidak ke sekolah atas beberapa faktor termasuk tidak mampu menyediakan kelengkapan pakaian dan tiada kemudahan pengangkutan. Jadi kita ni sebagai conduit je lah sebenarnya untuk mendekatkan mereka dengan education melalui yayasan YB Care. Jadi mereka ni lah dan UPM, UIAM. Jadi mereka adalah rakan strategik kita yang kita nak turun ke padang. Dan kami mengalu-alukan lah kalau ada mereka yang nak bekerjasama dengan kita. Sebab we feel that now passion sekarang, orang kata passion sekarang ni tak boleh lagi nak suruh duduk satu tempat. Budak-budak kita tak boleh macam tu. Beliau juga mengalu-alukan sokongan dan kerjasama daripada pelbagai pihak bagi memastikan program ini berterusan dan memberi manfaat kepada anak-anak PPR.